Rundingan pasal gencatan senjata untuk round kedua antara Amerika dengan Iran bakal buat lagi dalam 2 hari. Iaitu dalam 18 hari bulan-bulan ni lah. Jadi, ambo rasa tak pasti. Mungkin tak ini adalah kali terakhir untuk rundingan kali kedua. Okey, tak tahulah saya awak rasa macam mana. Okey, jadi yang baru masuk, kita masuk. Yang baru masuk, tolong share lagi klip ni. Jadi kita nak kupas apa pandangan hamba kenaan dengan round yang kedua dan apakah kita punya fokus. Okey, jadi hamba rasa kali ini kalau ada inisiatif untuk buat lagi ke round yang kedua, rasanya ia adalah ke arah benda yang positif lah. Rasa mungkin kali ini gencatan senjata akan betul-betul berlaku, iaitu perang akan ditamatkan. Sebab apa nanti hamba akan bagi apakah alasan-alasan. Jadi kita tengok untuk kali ini masih lagi Amerika dikotoi oleh JD Vance sama dengan Steve Witkoff dengan menantu Trump, Kushner. Dan pihak Iran sama juga Menteri Luar daripada Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Jadi sebab apa hamba rasa dia mungkin kali ini mungkin boleh berjaya, sebab kalau tidak mengapa round kedua nak diteruskan. Yang kalau buat benda yang gagal mungkin sebab daripada tekanan Amerika supaya kali ini mungkin boleh jadi betul-betul berhentikan perang. Jadi antara alasan yang kedua iaitu adalah minta sign agreement untuk Iran supaya deal dia Selat Hormuz. Dan serangan perang semua akan diberhentikan dengan syarat askar semua Amerika kena berundur daripada semua negara-negara Arab. Okey, antara yang deal berhenti perang sepenuhnya dan Selat Hormuz dibuka. Dan deal yang kedua yang dalam 10 butiran yang nak dibincangkan iaitu deal pasal senjata nuklear. Jadi untuk kali ini hamba rasa mungkin dia akan tercapai. Pihak Iran akan cuba kurangkan dia punya uranium. Okey, kita tengok uranium yang sebelum ni 60%. Jadi kita tahu 60% untuk level dia setakat jana kuasa nuklear, dan nak sampai ke senjata nuklear kena capai 95%. Jadi untuk ni apakah pertukaran iaitu bakal dibuat antara Amerika, iaitu pertukaran untuk cancelkan sekatan ekonomi. Jadi bila Amerika kali ini cancelkan sekatan ekonomi, jadinya Amerika akan mewujudkan situasi win-win. Di mana situasi menang-menang. Okey, jadinya bila ekonomi Iran akan dibuka, jadi akan ada usaha sama daripada pihak Amerika akan masuk di Iran dan market dah open, dan Amerika dengan itu boleh jual barang-barang produk pertanian dia. Okey, kita tahu barang produk pertanian dia dikurangkan daripada pembelinya China. Jadi kali inilah mungkin kali yang antara yang nampak positif, dia boleh jualkan kepada ekonomi Iran. Dan ada juga kapal dan kereta dia, contoh Boeing kapal terbang ataupun kereta Ford. Jadinya ia nampak macam situasi win-win lah, dengan syarat yang pertukaran kita kurangkan nuklear daripada 60%, kurangkan sikit bersikit kepada pertukaran kepada sekatan ekonomi. Hamba rasa kalau betul-betul nak deal benda ni mungkin boleh deal, sebab Iran dulu pernah berjanji dengan PBB bahawanya dia setuju nak kurangkan dia punya. Jadi setakat 60% apakah dia boleh buat senjata? Cuma setakat yang dia boleh buat dirty bomb. Dirty bomb itu jenis senjata yang radioaktif yang cuma mencemarkan alam sekitar. Jadi tak adalah sekuat macam up to 9% yang betul-betul senjata nuklear bomb. Jadi satu lagi yang pihak yang papasan tu abang rasa Amerika dia membayar sebanyak 270 bilion
Okey, jadi kali ni mungkin Amerika dia tak bayar sendiri, dia mungkin akan suruh dia punya member sains-sains dia negara Arab tolong buatkan papasan. Kita pun tahu masa minyak naik tinggi tu yang untung negara Arab sendiri juga yang untung. Ya, sebab harga dah tinggi dan di situ dia akan berkau lebih keuntungan sebab harga dah naik tinggi ikut market pasar. Akan suruh tong-tong lah untuk papasan 270 bilion ni. Mungkin Arab Saudi sikit, Qatar sikit, Kuwait sikit. Dan dengan itu rasa beberapa sebab ni lah. Mungkin ramai awak tanya, boleh percaya ke tak Amerika? Soalan ni sama juga Amerika boleh tanya balik, boleh percaya ke tak Iran? Jadi yang berasa itu soalan tak penting. Yang penting kedua-dua ada keperluan dan kedua-dua ada juga modal tawar-menawar. Jikalau siapa yang mungkin janji, contoh bagi pihak Amerika mungkin janji, Iran maka teruskan je lah. On balik Selat Hormuz. Dan terus sambung balik program nuklear. Akan tetapi kalau benda ni betul-betul jalan dengan lancar, maka setuju, maka jalan dah. Okey, yang program nuklear yang Ngambau cakap tu sudah tentu Amerika akan request akan di bawah pantau daripada PBB. Jadi ini kalilah untuk pendapat share Ambau pada kali ni dan kita tengok apakah fokus Ambau ni betul tak. Okey, apakah komen anda? Sila tinggalkan. Okey, bye.